Selamat pagi. Jam dah pukul 7.43. Hari kita pagi ni nak cari breakfast dulu. Nanti kita buat aktiviti lain lah. Tunjuk sikit lah kawasan Nipah Bay Villa ni. Seberingkas, ini ada 3 bahagian. Satu di sini bahagian standard room, ataupun belah dalam sini economy room, dan sini surau. Sini bahagian chalet, standard chalet, deluxe chalet, dan sini bahagian teres. Teres dia ada family room. Tak boleh nak cakap kuat-kuat sangat, ganggu orang pagi-pagi. Depan pun chalet. Sini dia ada indoor pool. Indoor pool. Sini bagian lobby. Nipah Bay Villa, Teluk Nipah. Ini motor yang kita sewa semalam untuk 2 hari, Yamaha Avantis. Tapi dia ada pick up lah. Untuk orang-orang macam aku, overload pun naik bukit mantap. Okey, sambung cari makan. Sejuk juga pagi ni. Kita cuba ke area Pasir Moga. Tengok ada apa breakfast ke sana. Oh, sini pun ada breakfast. Suasana pagi dekat Bangkok ni best lah. Nyaman. Sini ke? Okey. Makan pagi. Okey. Makan pagi. Nasi lemak, telur goreng, ikan bilis, sambal sotong. Air Nescafe ais. Okey. Sekarang dah makan. Balik Teluk Nipah balik, tengok apa aktiviti kita boleh buat. Okey, pagi ni kita naik boat. Utama Abang Sani ya. Joki boat ni Abang Sani. Ya. Boat Joki Pablo.
pagi best sebab air cantik, air tengah tinggi, dia nak turun. Sekali pandang dia tak lengkap alif kan, tapi macam kalimah lah. Ya, tu ya. Nah, terus macam kalimah Allah lah. Ini gambar elok maknanya. Jaki tu kan. Bila semalam hujan, pagi subuh season. Ni panas elok Memang dia lah kalimah belang-belang tu kan. Dekat batu, kalau batu ni lah ketam batu. Oh, ni dia. Malah nak ada isi tu. Ketam batu. Ini yang bukan yang buat untuk makan krab tu. Bukan. Dia tak gigit ke? Dia tak gigit ke? Dia tak ni dekat Ya, banyaknya. Yang putu-putu tu kan. Tu kalau kopek isi tu manis. Kalau kata cucuk udang, buat jenis sayur kucai, campur dia cucuk teritik. Manis. Boleh buat cucuk ni? Boleh buat cucuk. Dulu makcik-makcik pakok ada cari ngopek. Tu lagi banyak putih-putih. Bila ayak jatuh, banyak tapi ayak pasang dia tenggelam. Tu tapak kaki lah, macam kita belenjok. Pakai topi. Ya, tu. Macam orang baring ya. Tak nampak jari-jari kita macam topi. Tak nampak jari-jari kan. Kita tapak kaki lah. Batu kalau pahat-pahat lah bagi kesan. Dia memang hakikat kepercayaan. Dia tak ada sejarah. Batu tapak kaki. Buat pandangan. Tempat Bud Mary Poli bersinggah sembahyang rehat masuk perikanan Jabatan Luar. Sini. Yes. Dulu boleh mancing, best ikan duduk ni. Dia pun tak jaga foto, tak buat foto umpan dia pun terbiak. Tak boleh mancing. Ikan bebek. Dan tepi sedap. Angin dia best tu. Covid yang ni main pula kan. Sama aja. Tu kau last Pulau Mentago ni. Ini Pulau Mentago. Pulau Mentago, last pulau ni batu tu macam nak keluar dari hutan nak turun ke ayak. Tersangkut ikan paus. Tu tu air. Kepala ikan paus ya. Bawa bonggol. Batu sebelah tengah macam ikan. Batu sebelah segi. Tengah badan batu kecil macam ekor lindu dalam hutan. Nampak? Corak dia ikan paus. Ya. Tengok mulutnya macam tengah. Mana-mana pelancu kalau main naik bot, kita tunjuklah kalau dia pun tak main naik bot, saya pun tak dapat nak tengok ni. Sini tak boleh, tak sesuai keloh tu family ke apa, bawa barang susah, monyet banyak sebab pulau ni besar dalam Pulau Mentago lah. Haram. Pulau Mentago. Yang betul-betulnya Pulau Giam. Sana ikan. Sini kami dah buat dah jalur, sekadar makanan, ikan tak mau. Dia kena kuasa Tuhan juga di sana je. Okey, mana lagi? Pagi-pagi hujan. Tak dapat. Tahun luar ada rezeki nak snorkeling. Dia kali main pula. Mandi dah kok hari ni lawa lah. Kadang semalam hari payah tu turun. Hari ni lawa. Hari ni banyak lawa. Dia tak hujan. Ya, dia dah tak ajak. Sini Pulau Giam.
Ikan bilis campur ikan seridi. Mana belang? Belang tu tiba cantik sikit kan? Oh, ni ikan. Oh, ikan ni dia belang-belang payah sikit nak tiba seridi ni. Tu hang gagau dengan tangan tu, rekod tangan kau. Dekat roti. Biar dia main makan kau gagau. Yeah, cantik. Bila kat roti tu kau kat dapatkan ikan sekali. Yeah. Oh, belang mai dah. Belang mai. Oh. Jaga. Tak ada agak. Dia sentiasa tumbang. Yang kau angkat tadi dulu tak ada apa ikan seridi. Oh. Badan bulat-bulat. Oh, ni yang bulat tu. Tu tak apa. Dia badan bulat-bulat bolos kan. Yang tu kita. Dia tak serang, jangan kita pergi ikan. Setikam kita lah. Ni lah kak oi, abang Tuhan bagi ada ikan. Kalau tidak tak jok macam ni tempat ni tak jok. Kau tak ronda mandi je lah. Bonggol kepala, bonggol garisan pendek mata dia pecah, batu muncul muda dia terbelah. Nampak dia kak oi. Batu buaya. Ya. Berbentuk. Berbentuk kayu. Badan terkurung, kepala, tangan kanan saja. Kiri tak ada. Kura-kura. Oh, ni. Depan ni. Depan ni. Pahat-pahat sudah. Kuasa Tuhan ah. Tuhan ya. Balik habaq kat depan dah. Okey, tempat ikan, ayat pasang sesuai, sini tak sesuai. Ayat turun, sini sesuai, tempat ikan tak sesuai. Oh. Bila ayat turun, di sana batu-batu ikan jauh payah. Sini banyak halaman. Semua main sini. Ayat pasang baru pindah tempat ikan. Kau pasal halus tau. Macam tembung. Tengok motor boleh lintas sebab dia bila halus macam sini. Gebu, pasal gebu. Dia tak terbenam ya? Dia tak terbenam. Dia tak terbenam. Macam pantai tempat Sani tadi, kalau dengan motor dia terbenam saya. Ni dia pasal halus. Macam simen. Dia padat je. Gebu. Dia boleh lintas. Tapi tak ada lah kalau main motor payah kan. Jadi ayat pasang, di sana sesuai, di sini tak sesuai. Ayat pasang besar sampai atas batu tu. Pantai hilang, tak sesuai betul lah. Bahaya. Ni pulau apa bang? Ini Pantai Mandi. Pantai Mandi. Mandi. Pantai Mandi. Ayat pasang. Orang best ni style ayat turun saja. Ayat jauh sana ni halaman tu ramai orang semalam pagi raya tu orang. Ni tengah hari tak pergi boleh. Tengah hari. Bermakna tak suruh beli tak boleh tengah hari, kena petang. Sini petang tak boleh dah. Dia macam berbagai lah. Ini kawasan sotong lah. Kalau minat bercadat sotong, bawa motor, kereta, Gunung Batu ni. Balik ni semua sotong. Kadang-kadang banyak dapat kecil besar. Sini kawasan candat ke? Kawasan candat. Tidak ada orang, tak ada apa. Tidak ada
tepi pantai Shelly di Senja. Ingat dah? Di Senja. Buat layari di Senja, ambil sini. Oh. Betul ni di Senja. Okey, di sini awal Januari, hujung Januari, hujung bulan 1 nak masuk bulan 2 jalan kaki tu oi. Lepas tu, dah. tu. Yang sampai ke Giam tu ya. Kadang terpupu kan. Laut terbelah fenomena kan. Inilah laluan dia ni. Sampai ke sana. Dah penuh ni. Bomba jaga, polis jaga, laut, bomba bot jaga, penuh orang kok jalan kaki. Sampai pulau tu ya. Sampai pulau tu dalam 2-3 jam. Lepas tu ayat pasar pukul perik balik-balik siren. Ayat pasar habislah. Esok pula. Dalam setahun 2-3 hari je. Tapi orang ramai Ramai penuh tu. Januari ya? Hujung bulan 1. Hujung awal bulan 2. Sebelum Raya Cina ataupun selepas Raya Cina. Kan dia berlari kan. Betul. Awal antara yang tu saja. Berapa kilometer ni penuh orang sampai sini tu. Banyak gambar. Jalan dia. Dia lebar ni dah. Lebar. Wah. Dia surut sampai sini lah. Model lah pelaju orang bangsa. Semua bangsa ada. Baju bangsa. Itu dia. Ini dah Pulau Giam. Ingat tak Wahid merana nak balik put hilang tu. Itu Beach Boy. senario Beach Boy. 2007. Pulau Penyamu ni lah dia. Tapi dia Pulau Giam lah jenuh nak petir ke senario kat sini Pulau Penyamu jenuh nak habaq. Tak ada lah. Padahal sini Pulau Giam. Raya lagi. Pondok sana pondok sini menjual. Pokok lekung, roti sosel, ayak baju kelapa. Sini ada snorkeling tak ada kan? Ni tak ada. Ikan belah belakang. Dia sama satu pulau. Okey. Tadi depan, belakang, sini. Tapi dia boleh akses lah pergi. Boleh trekking. Ada laluan. Masa Covid dulu kami main buat satu orang buat trekking best. 15 minit exercise. Cabar sikit. Nanti ada tali ikut je. Nanti boleh join bang. Kalau nak buat trekking apa lah. Tapi yang kita ronda saja. Iyalah. Tak buat next. Tak next time. Alah tak jauh mana tu kan. Dekat je. Cantik matahari. Landing. Laju. Landing time. Tengok dia turun mai tak darat tau. Okey. Aktiviti pagi hari kedua dah selesai. Island hopping. Jadi sekarang kita cari aktiviti kedua. Kita try ATV. Tengok ATV. ATV dekat Teluk Nipah. Kelas pun dekat tepi pantai. Tepi pantai, pantai mana? Dekat Teluk Dalam. Teluk Dalam. Okey, boleh? Ada tour guide lah. Okey, boleh.
Oh. Okay, ready ya. Yeah. Yeah. Oh, boleh tahan juga trek dia. Ini silap. Bismillah. Tadi senang oh. Alah. Cik. Oh. Jalan cantik bukan ATV lah. Boleh tahan juga trek dia ni. Koyak. Bismillah. Hai. Oh, terbalik hanya.
Nanti dia panggil baru kita naik. Okey. Ni jalan bukit. Sekarang jalan bukit ya. Kita tunggu signal daripada brother tu. Tu naik. Okey, boleh naik dah. Okey. Selamat. Bukit kedua. Wah, sedap bunyi hutan. Nature sound. Selamat bukit kedua. Kita ada off-road lagi jalan ni. Okey, bismillah. Reverse ya? Boleh. Ni kawasan mana? Tasik. Tasik. Okey. Ni. Okey. Okey bang, terima kasih. Bang, kenapa dia macam Dia memang berat sikit. Dengan lawan dia. Macam pergi sana mungkin lawan dia. Mula-mula tu rasa macam susah tu kan. Susah. Tapi dah okey sikit lah. Okay, bawa ATV ni mula-mula memang rasa susah sikit lah untuk yang pertama kali. Macam saya pertama kali bawa, dia kena lawan sikit dia punya gravity lah. Sebab dia selus, dia sengit. Oh, sangkut sikit. Ha? Reverse. Oh. Ya, tekan minyak kuat sikit. Kuat sikit ya? Okay, bismillah. Tekan je minyak kuat. Jangan tekan. Okey, 1, 2, 3. Lepas pun.
Bukit lagi. Okay, bukit lagi. Bismillah. Okey. Oh, ni dia. Pulau Pangkor. Okey. Ini menurun ya. Tadi naik bukit. Ini menurun. Licin jalan lah. Okey, selamat. Off-road lagi. Habis jalan off-road. Ni daripada kita keluar off-road tadi daripada sampai Teluk Dalam.
Okey, selesai aktiviti main ATV. Next week ngam-ngam dah habis off-road apa semua, bateri habis. Okey, sekarang cadang nak ke Teluk Gedung, pergi Masjid Terapung. Okey, let's go.